Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana. Penjaga masa yang sentiasa taat dengan jam randiknya. Guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Redup suasana terasa nyaman. Camar petang terbang melayang. Dengarkan semua rakan budiman. Tajuk cerita Aku Akan Terbang. Syakir seorang budak kampung yang menyimpan sebuah impian besar untuk menaiki kapal terbang. Hari itu, hatinya kembang bagaikan bunga melo yang disapa titisan embun pagi. Bunga melo yang wangi dan mekar dengan kegembiraan yang tidak terhitung. Dia mengerling ke arah wang yang berlipat dan diselit di antara botol minyak rambutnya. Mesti ibu yang meletakkannya ketika aku tidur, desis hati Syakir. Wang yang tersimpan erat dalam genggamannya akan diserahkan kepada Cikgu Nasir sebagai bayaran untuk menyertai lawatan sambil belajar ke Pulau Langkawi. Sambil memandang burung-burung yang berkicau riang dan berterbangan di luar tingkap biliknya, Syakir berbisik, "Aku juga akan terbang seperti kamu. Malah mungkin akan lebih tinggi hingga ke awan." Dengan penuh semangat, Syakir memasukkan wang yang tersusun rapi ke dalam beg sekolahnya. Dia tidak sabar untuk merasai pengalaman menaiki kapal terbang buat pertama kali dalam hidupnya. Namun, apabila dia turun ke bahagian dapur, suasana rumah terasa sangat sunyi. Syakir hanya mendengar bunyi perlahan radio tua peninggalan arwah ayahnya. Kebiasaannya, pada waktu pagi, ibunya akan menyediakan sarapan kepada dia dan adiknya Syakira. Tetapi, pagi itu kelibat ibunya tidak kelihatan. "Ibu, oh ibu, pagi ni Syakir minum saja sudahlah. Kir nak serahkan duit ini kepada cikgu," katanya penuh ceria. Namun, suaranya hilang bagaikan ditiup angin. Tiada sahutan balas daripada ibunya seperti selalu. "Jangan bimbang, ibu tertidur di atas kusin. Kesian ibu, ibu penat sangat," kata Syakira. Syakir menghampiri ibunya. Dia melihat ibunya terlena kelihatan. Malahan, tangan ibunya juga masih terlekat sisa-sisa tepung membuat kuih. Di atas meja masih berselerak bahan-bahan dan peralatan membuat kuih. Air mata Syakir mula bertakung di kolam matanya. Hatinya mula tersentuh dan terasa sangat hibah. Air matanya mengalir laju. Dia dihimpit rasa bersalah kerana terlalu memikirkan keinginan dan keseronokannya sendiri, tanpa menyedari kesusahan yang dipikul ibu kesayangannya. "Dek, ibu ada cakap apa-apa tak pasal rombongan yang abang nak pergi itu?" soal Syakir. "Ibu kata, biarlah bumbung rumah yang bocor itu kita baiki kemudian. Ibu nak abang dapat terbang," balas adiknya. Syakir tersentak. Dia bertekad untuk membatalkan niatnya. Dia tidak akan sesekali membebankan ibunya. Syakir juga memahami bahawa impian boleh ditangguhkan, tetapi kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu tiada nilainya.
Dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Aku akan batalkan semua ini. Aku akan beritahu Cikgu Nasir yang aku tidak akan pergi ke Pulau Langkawi. Namun, aku akan tetap terbang suatu hari nanti. Aku akan terbang bukan hanya sekali, tetapi terbang setiap hari. Aku akan bawa ibu dan adikku, Syakira, untuk terbang bersama. Aku akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citaku untuk menjadi seorang juruterbang. Sesungguhnya peristiwa ini akan menjadi pendorong utama untukku mencapai cita-cita, jerit hatinya. Aku akan terbang. Kali ini Syakir benar-benar menjerit pada awal pagi itu. Dengan kekuatan yang ada, dengan linangan air mata. Kawan-kawan, demikianlah kisah Aku Akan Terbang. Di sebalik cerita ini terselit beberapa pengajaran untuk kita renungi bersama. Antaranya ialah, yang pertama, kita tidak boleh menyusahkan ibu bapa dan dengan meminta sesuatu yang di luar kemampuan mereka untuk menyediakannya. Kedua, kita tidak sepatutnya bersikap mementingkan diri sendiri dan mestilah memahami keadaan ibu dan bapa. Sekian, terima kasih.